Okey lah Nash, aku balik dulu. Aku minta maaf kalau ada kata-kata aku tadi yang dah menyinggung perasaan kau. Ada orang kata pelaburan dengan simpanan ni benda sama. Ya ke? Aku pun sama, Dil. Aku nak minta maaf. Secara relatifnya, dua-dua tu sama. Semuanya pakai duit, pakai RM. Tapi zakat simpanan dengan zakat pelaburan ada sedikit perbezaan. Simpanan adalah semata-mata duit ataupun harta yang kita simpankan dan kita tidak melakukan apa-apa aktiviti ke atasnya. Maksudnya, dormant macam tu je lah. Simpan, bawa bantal ke, tak kisahlah, dalam tipsi, dalam bank dan seumpamanya. Itu simpan. Tapi bila kita melabur, kita sebenarnya buat satu aktiviti tambahan, iaitu kita letakkan dia dalam mana-mana instrumen, portfolio atau sebagainya untuk kita kembangkan ataupun untuk kita jana pendapatan untuk kita menambah dan juga menggandakan harta yang kita ada. Jadi dua-dua ni bezalah. Kalau zakat simpanan, kita kira zakatnya pada penghujung haul. Apa baki terakhir yang ada, di situ kita zakat. Zakat pelaburan, kita ada kaedah yang tertentu, iaitu kita punya prinsipal modal kita hendaklah dicampur dengan keuntungan. Di hujung tahun, kita zakat 2.5%. Jelas? Kalau nak bayar zakat secara mudah, cepat dan berkesan, klik sahaja link di bawah. Link kat bawah tau, jangan link tempat lain.